Aksi bertemu Cape Verde pada Khamis dan 3 Jun ini merupakan perlawanan penting bagi skuad Harimau Malaya kerana ia berfungsi sebagai persiapan sebelum menghadapi Vietnam dalam aksi kelayakan Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 Jun. Perlawanan menentang pasukan yang berada di ranking ke-72 dunia ini akan menjadi ujian sukar bagi skuad bimbingan Peter Klamovski kerana Cape Verde dianggap memiliki kelebihan berbanding skuad negara. Kepentingan penguasaan jumlah hantaran sebagai elemen utama yang perlu diberi perhatian oleh anak buah Klamovski. Pasukan yang mampu menguasai jumlah hantaran mempunyai peluang tinggi untuk memenangi perlawanan, dan aspek ini perlu ditampilkan oleh skuad Harimau Malaya ketika berdepan pasukan dari Afrika Barat tersebut. Sama ada pemain tempatan, warisan atau naturalisasi, setiap individu dalam pasukan akan mengikuti perancangan jurulatih. Jika skuad negara dapat menerapkan taktikal moden dengan jumlah hantaran yang tinggi serta percubaan yang konsisten, peluang kemenangan ketika berdepan lawan yang lebih kuat akan menjadi lebih cerah. Pendekatan ini memberi peluang kepada skuad kebangsaan untuk menilai tahap persiapan mereka apabila berdepan pasukan yang lebih berkualiti, sekaligus membantu dalam memperbaiki kelemahan yang ada sebelum menghadapi cabaran sebenar dalam saingan kelayakan Piala Asia 2027. Aspek taktikal dan fleksibiliti pasukan akan turut diuji sepanjang perlawanan ini, di mana barisan pemain berpeluang memahami serta menyesuaikan diri dengan corak permainan lawan. Ia juga membolehkan Klamovski mengkaji keberkesanan strategi yang diterapkan sebelum memilih kesebelasan utama untuk perlawanan menentang Vietnam nanti. Dalam konteks pembangunan bola sepak negara, perlawanan seperti ini dilihat mampu meningkatkan tahap keyakinan pemain serta membantu mereka membiasakan diri dengan intensiti permainan di peringkat lebih tinggi. Usaha untuk mendapatkan lawan yang lebih kompetitif perlu diteruskan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh prestasi Harimau Malaya di pentas antarabangsa. Skuad kebangsaan perlu melakukan persiapan yang lebih rapi dan mantap kerana Vietnam dijangka menjadi cabaran sebenar selepas kemenangan 2-0 ke atas Nepal pada Mac lalu yang lebih kepada pemanasan badan. Dua perlawanan menentang pasukan di ranking ke-72 dunia ini perlu dimanfaatkan oleh Klamovski untuk mencari formula terbaik dalam menghadapi Vietnam di laman sendiri. Klamovski perlu memberi peluang kepada seramai mungkin pemain dalam skuad untuk membuktikan kemampuan mereka dan menjadikan dua perlawanan ini sebagai medan eksperimen individu bagi setiap pemain. Klamovski juga perlu memastikan pemain yang dipilih benar-benar sesuai dengan perancangan barisan kejurulatihan serta memahami taktikalnya dengan cepat dan berkesan dalam gaya permainan yang diinginkan. Dalam proses pemilihan, setiap pemain akan dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menterjemahkan perancangan serta pemahaman terhadap aspek taktikal yang diterapkan. Skuad ini bukan lagi dalam fasa pembangunan, sebaliknya mereka perlu menunjukkan hasil yang jelas agar dapat disesuaikan dalam perancangan utama Klamovski. Sebagai rekod, Malaysia dan Vietnam memulakan kempen kelayakan Piala Asia 2027 dengan kemenangan, tetapi Vietnam mendahului kumpulan F selepas meraih kemenangan besar 5-0 ke atas Laos. Dengan hanya juara kumpulan yang akan layak secara automatik ke pusingan akhir Piala Asia 2027 di Arab Saudi, persaingan dalam pusingan kelayakan ini menjadi semakin sengit.